mengada-ngada. Faham? Ya ke? Iya. Jadi saya lebih suka nona yang begitu, yang strict. Nak kata kelakar, memang kelakar lah. Iya, sindromnya pun ada lah yang ni di depan saya ni. Sampai anda kasih sindrom. Iya, semua kata sindrom kan. Jadi saya terikut sindrom tau. Tidak tahu kah? Ya, daripada start situ saya mula suka. Saya sudah ada rasa suka tu saya sudah ada. Bila tidak jumpa sehari, saya ada rasa rindu. Sedangkan kita tidak ada apa-apa masa tu. Ya? Ya. Kan dia sudah rasa rindu. Iya. Saya sudah rasa macam, wah, rindunya mau kena kacau dengan Nona Julia ni. Kadang-kadang saya sengaja tau, bila nampak daripada jauh saya sengaja lalu tau, untuk bagi kamu mengacau saya tau. Saya suka. Itu maknanya. Baru saya tahu ni. Wah. Saya rasa cukup sajalah, nanti lama-lama habis semua je. Ada cerita lah. Sekarang kita kan dah bercinta. Kenapa memalu lagi? Iyalah, saya walaupun bercinta saya pun malu juga lagi tau. Tidaklah, cerita lagi. Ya, daripada situ sajalah. Kita sudah berjumpa, Muzwa bawa kita ke Muzwa ikut kita ke Guama. Daripada start situ kita sudah mula, orang kata, sama-sama saling suka. Betul? Ya. Daripada sebelum kita pergi ke Guama, kan ada cakap tau, ini Nona saya tau. Oh iya, saya lupa tau. Ya. Anda ada bercakap begitu. Tidak tahu binatang siapa yang gigit saya tau. Sampai saya pengsan tau. Anda pergi. Oh ya, dia depan house dealer ya? Ya. Oh ya. Saya ingat. Itu saya ingat. Ya. Jadi di situ saya rasa macam, wah, Nona saya. Jadi saya rasa saya boleh pikat lagi ni. Saya cuba lagi. Ya, tapi saya pelik lah. Mula-mula kamu kata tidak suka pada Sheriff tau. Kenapa boleh suka? Boleh saya tahu? Saya geram lah. Kan Sherry tangkap saya. Tidak ada apa-apa. Saya pergi memburu saja tahu. Monsun lah. Memang saya marah lah. Saya tidak tahu Monsyang itu apa. Semua saya tidak tahu. Saya ni orang yang baik-baik. Baru datang sini negara. Ya, tambah lagi lurus orangnya. Iya. Jadi itulah ceritanya. Saya boleh jatuh cinta dengan perangai, sikapnya, orang kata lurusnya itu. Saya suka lagi satu sayang ni, lebih kepada ganas. Saya minat. Ganas? Ya, ganas maksudnya kasar dia, orang kata kasar dia ada tempat, dan manja dia pun ada tempat. Saya rasa cukup kot saya cerita. Kantui lah. Sebenarnya Kanda pun suka saya kacau Kanda ya. Kenapa dia dah lalu di depan? Jangan diulang. Kenapa mesti sebut nama Nona Lily ya? Iyalah, dia pikat kamu juga kan? Kenapa dia tidak? Kenapa Kan dia saya pikat sudah cakap Kanda? tadi, saya lebih suka kepada orang yang macam mana tadi saya cakap? Tidak hipokrit. Ya. Menjadi diri sendiri. Iya. Dulu sebelum Kanda Zoro kahwin, belum bertemunya kita sama Bella, Kanda Zoro selalu bawa saya. Tidak pernah tinggal saya tau. Lepas dia kahwin, sudah lain sikit lah. Saya sama Kanda Hasan. Dia mesti dengan isteri dia lah. Ya. Jadi saya rasa bersendirian tau Kanda. Saya rasa sedikit sedih lah kerana saya tidak tahu mau buat apa. Saya memburu di belakang rumah saja. Saya tidak berani ke jauh kerana saya kan baru di negara ini. Ya, takut. Orang kata takut lah. Ya.
saya sudah kena rompak tau. Kena rompak, kena colek. Tahu, saya baru di sini. Jadi saya takutlah mau pergi jauh-jauh. Faham? Jadi saya suka kacau sajalah. Kalau jumpa tuan saya selalu panggil Kanda, Kanda. Sampai Kanda betul marah. Julia, jangan panggil Kanda tau. Kanda-kanda kamu saja kamu panggil tau. Jangan semua orang kamu panggil Kanda tau. Lepas tu saya cakap, tidaklah, lebih selesa panggil Kanda kan. Rasa lebih lembut kan. Betul. Jadi Tapi lekat dengan saya lah panggil kandanya. Begitu. Saya lebih suka kacau orang yang macam Kanda tau. Malu-malu, lari-lari. Saya suka berlari berkejaran. Saya suka begitu tau Kanda. Kalau Kanda di pertemuan kita yang masa saya memburu, itu yang betul-betul kita bersembang kan? Iya, betul. Yang masa kena tangkap semua saya tidak tahu tau Kanda, yang saya hanya dengar suara, saya tidak tahu tau. Lepas tu saya tidak tahu yang kuda Kanda naik tu adalah kuda Sherry. Tempat saya lain. Ya. Lepas tu saya kacau Kanda.